Aku nak tanya satu soalan lah, terus terang kat korang. Apa yang berlaku di Perlis ni sebenarnya? Ia adalah satu pengkhianatan ke atau sebenarnya cerminan siapa PAS sejak dari dulu lagi? Sebab bila PAS kata 3 adun Perlis tu bukan pengkhianat, tapi dalam masa yang sama 3 adun tu digugurkan dan disingkirkan daripada parti. Aku terus terfikirlah, ini dua cerita yang berbeza kan? Dan dari situ aku sampai kepada soalan yang lebih besar. Kalau gabungan PN pun boleh retak macam ni, Muafakat Nasional 2.0 antara PAS dan UMNO tu logik ke? Yes, 3 adun PAS Perlis yang tanda tangan SD yang akhirnya menjatuhkan Menteri Besar PAS telah dikenakan tindakan disiplin. Mereka ni digugurkan keahlian PAS. Itu memang fact lah. Tapi dalam masa yang sama, naratif awam PAS menyebut yang mereka sebenarnya tidak dilabel sebagai pengkhianat. So persoalan sebenar aku bukan lagi kenapa PAS tak ambil tindakan. Persoalan sebenar aku ialah kenapa mesej luar dan mesej dalam tak selari ni. Sebab kalau sampai ke tahap keahlian digugurkan, itu maknanya ada pelanggaran yang serius. Dan dalam PAS, pelanggaran paling besar ialah bai'ah. Bai'ah ni bukan satu slogan lah. Ia sebenarnya sangat penting tau dalam PAS ni. Ia sumpah setia kepada parti dan kepimpinan. Jadi bila PAS bertindak keras daripada dalam tapi lembut dari luar, aku nampak satu signal lah kan. PAS sedang cuba untuk kawal krisis, bukannya untuk selesaikan krisis. Dan inilah yang buat aku kata, kalau PAS nak bina gabungan baru selepas ni, dia kena ada struktur dan klausa yang lebih keras. Dan kemudian muncul satu kenyataan yang lebih berat. Bila Presiden PAS, Tuan Guru Abdul Hadi Awang menyebut krisis Perlis ni berlaku kerana isu projek, isu integriti, isu salah guna kuasa. Soalan aku simple je. Kalau tahu ada isu serius, kenapa tak lapor? Sebab sebelum ni PAS paling lantang cakap kalau tahu rasuah tapi tak lapor, itu pun satu kesalahan. Jadi bila pemimpin tertinggi PAS ni mengakui tahu ada masalah tapi tak dedahkan, tak lapor secara terbuka, tak rujuk kepada pihak berkuasa, orang akan tanya, what kind of standard is this? Kan, ini standard apa ni? Atau sebenarnya isu projek dan integriti tu adalah sekadar naratif politik yang hanya untuk menyokong keputusan yang puncanya tetap sama, iaitu perebutan kuasa. Dan bila benda macam ni berlaku dan berulang, apa yang rakyat nampak? Rakyat nampak gabungan yang tak ada disiplin lah kan? So aku nak cakap straight to the point, apa yang berlaku di Perlis ni bukanlah keputusan spontan lah. Sejak awal pembentukan kerajaan negeri ni, Bersatu memang mahukan jawatan Menteri Besar. Nama-nama yang akhirnya dilantik ni sebenarnya adalah nama yang sama Bersatu nak dari awal dululah. Cuma bezanya waktu tu PAS ada majoriti yang selesa. Kalau Bersatu tarik sokongan awal-awal, kerajaan tak jatuh. Jadi strategi dia mudah. Dia tunggu masa yang sesuai. Tunggu sampai pertama, cukup adun untuk ubah imbangan kuasa. Kedua, cukup keyakinan untuk bergerak. Dan ketiga, cukup angka untuk jatuhkan MB PAS. So bila everything cukup, langkah mula diambil. Dan bila langkah ni berjaya, 3 adun PAS tu dikenakan tindakan dan digugurkan keahlian. Bersatu pula jadi tindakan dalaman. Pelik kan? Dan bila ditanya jawapan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ringkas je dia jawab, saya tak menarah kan? Tuan-tuan, puan-puan, politik ni bukan mahkamah. Arahan ni bukan semestinya bertulis. Kadang-kadang diam pun satu bentuk restu. So sekarang kita kena jujur dengan sejarah. PAS ni bukan baru berdepan episod putus sambung gabungan ni lah kan. Zaman Pakatan Rakyat dulu wujud episod Unity Government. Bila PAS dikaitkan dengan usaha senyap untuk mendekati UMNO, Tuan Guru Ni Aziz yang jadi benteng pertahanan lah pada ketika itu. Selepas tahun 2015, Pakatan Rakyat pecah dan PAS pun pecah dan lahirlah Amanah. Dan selepas tu tahun 2019, PAS berpelukan dengan UMNO melalui Muafakat Nasional 1.0. Tak lama kemudian, PAS tinggalkan UMNO dan memilih untuk bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Dan kemudian tahun 2021, PAS lawan UMNO dalam PRN Melaka dan PRN Johor atas tiket Perikatan Nasional. Jadi bila hari ini Bersatu buat perkara yang sama kepada PAS di Perlis, soalan dia bukan siapa jahat siapa baik. Soalan dia sebenarnya kenapa PAS terkejut dengan permainan mereka sendiri yang biasa mainkan. Itu soalan dia sebenarnya. Dan kat sinilah aku rasa poin yang aku harus bergerak kepada solusi lah. Kenapa PAS nampak senyap sekarang? Sebab kali ni mereka bukan sekadar hilang jawatan lah. Mereka hilang kawalan. Dan bila PAS mula hilang kawalan dalam Perikatan Nasional, kau akan mula dengar balik suara-suara tentang Muafakat Nasional. Yes, aku nak cakap dengan very clarity dan juga spontaneous dan jelas. Muafakat Nasional 2.0 ni antara PAS dan UMNO ni sebenarnya logik sangat. Yes, very logik. Bukan sebab kita ada sejarah nostalgia dan sebagainya, bukan sebab drama lama dan sebagainya, tapi sebab realiti hari ini menunjukkan bahawa kalau gabungan ini dibina tanpa disiplin,
dia akan berpecah bila tiba masa agih kuasa nanti. Dan itu apa yang berlaku di Perlis. Aku tutup dengan satu pendirian. Aku tak menolak Muafakat Nasional 2.0. Sebenarnya aku setuju kalau ada klausa yang proper dan jelas demi penyatuan Melayu. Yes, aku setuju MN 2.0 ni kalau ada benda macam ni lah. Pertama, perjanjian bertulis yang jelas. Kedua, pembahagian kursi awal-awal, bukannya last minute. Ketiga, disiplin gabungan. Maksud aku tu siapa yang langgar memang kena keluar terus lah. Yang keempat, anti lompat dan anti ugut jawatan. Dan yang kelima, keputusan dasar diputuskan bersama, bukan ikut siapa kuat hari tu. Dan yang paling penting, agenda penyatuan Melayu yang real, bukan hanya slogan. Sebab penyatuan Melayu ni bukan tentang siapa yang menang jawatan esok. Dia tentang kesabilan politik dan ekonomi yang boleh bertahan sampai PRU16. Dan Perlis bagi kita satu pengajaran, gabungan yang tak ada clause dan disiplin ni akan hancur bila kuasa dah mula dibahagikan lah. So soalan terakhir aku untuk korang, kalau Muafakat Nasional 2.0 ni dibuat dengan klausa yang betul, engkau rasa ini jalan keluar atau kita cuma ulang drama lama dengan pelakon yang sama? Komen kat bawah, aku nak dengar.